Yo, Assalamualaikum guys. Bersama-sama aku Ed. Sekali lagi di saluran Ed and Stuff. Okey, pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih banyak dekat korang semua yang hadir untuk join video aku yang kali ni. Aku nak ucapkan 3, 4, 5 kali terima kasih kepada korang yang dah pre-order t-shirt Ed and Stuff collab dengan Zeal running company guys. Okay, pre-order tu masih berjalan. Minggu depan ni adalah minggu yang kedua. Kita jangka untuk tutup sekitar 18 Ogos macam tu lah. So kita akan ada lead time untuk production lebih kurang sebulan lebih macam tu sebelum bulan 10, di mana akan ada banyak event-event besar di sekitar Malaysia dan di luar Malaysia juga. Okay, jadi kalau macam korang belum pre-order, boleh check out dekat zealrunningcompany.com. Kalau tak beli pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting korang dah hadir dan jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng dekat sebelah dia guys. Lagi satu, aku dah daripada logo yang aku introduce dekat korang sebelum ni, logo baru Ed and Stuff, aku dah ada intro video ataupun montage video tu baru yang aku akan letak dalam video kali ni. Kita roll VT guys. Macam mana aku punya intro video ataupun montage video terbaru Ed and Stuff daripada logo yang dihasilkan oleh Zeal Running Company punya founder, Brother Yat. Okay, aku ucapkan terima kasih sekali lagi dekat Brother Yat untuk logo yang bagi aku sangat-sangat hype ni lah. Untuk video kali ni guys, setelah lama bercuti, aku nak kongsikan dengan korang New Balance dah release kasut-kasut Supercom series yang terbaru pada minggu lepas. Dan aku dah ada dekat sini, okay. Ini dia guys, okay. Bukan satu, tapi dua, dan aku rasa ada barang lain lagi kat dalam ni. Alang-alang aku dah dapat ni, kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Tapi, aku nak ingatkan, video kali ni, aku memang tak buka lagi kotak ni. Dan aku tak keluarkan pun apa yang ada, tak tengok pun lagi apa yang ada dekat dalam beg kertas ni, okay. Kita akan unbox dulu. Aku kongsikan dengan korang dia punya physical features. Lepas tu apa perbezaan dia dengan kasut-kasut yang dah ada sebelum ni, okey. Kita bawa keluar. Satu. Okey, ni letak sini dulu. Lepas tu yang kedua, okey. Ada dua dah. Ada lagi barang kat dalam ni guys. Oh, ini dia. Akhbar. Nanti kita tengok kejap lagi. Okey, lepas tu ada barang, babe. Ada apparel. New Balance. Oh, ada lagi. Dan ada lagi satu. Okay, so kita letak dulu kasut ni dekat bawah. Kan, kita tengok dulu barang-barang lain yang ada dalam packaging tadi. First kali. Okay, ini adalah New Balance punya running shirt. Okay, kita tengok sikit. Okay, aku memang suka guys baju ni. Okay, so ni adalah t-shirt dia. Aku masuk sekolah marathon, aku pakai printed t-shirt ni. Dia panggil Race Day Ultralight, tapi aku pakai yang singlet punya. Aku memang sangat suka sebab dia sangat-sangat lightweight. Betul ni apa pula? Ini adalah okay, ini adalah RC short dia guys. Okay, so ni pun ultralight. Dia split ni. Split. Aku memang split ni. Aku rasa aku mungkin ada 4 kot. Tapi aku memang sangat suka pakai satu dekat rumah, style lepak-lepak ataupun nak tidur ke apa. Dan kalau aku pakai masa ni, aku akan pakai as a outer layer untuk aku punya bottom lah. Okay, maknanya aku pakai tight, sebab tu aku akan pakai dia punya RC short. Sebab dia memang sangat-sangat lightweight, tapi dia pendek lah. Aku segan sikit kan. Lepas tu ni. Okay, ni pun nice guys. Ini adalah New Balance punya running hat. Okay. Oh, aku sebenarnya ada sekali tu, aku memang nak beli running hat ni, tapi colour lain lah. Tapi aku tak beli. Tiba-tiba dah dapat dah. Okay. So, aku nak ucapkan terima kasih banyak dekat New Balance Malaysia untuk kedua-dua kasut ni dan juga apparel yang datang sekali dengan kasut ni. Okay. Tibalah masanya. Tengok ni dulu lah. Okay. So, ni adalah dia buat newspaper punya format, okay, untuk Supercom
Rebel guys, okay. Aku rasa kita tengok Supercom Rebel dulu lah. Ini kalau korang tengok tu EL tu, aku rasa is of course Elite kan. So kita tengok lagi satu, kotak lagi satu ni adalah REB REB of course ni adalah Rebel version 1. Okay, aku tak pernah tengok lagi, tak pernah buka lagi. Jadi jom kita buka. Aku akan timbang semua, aku akan kongsikan dengan korang basically unboxing dan juga first impression untuk New Balance Supercom Rebel version 1. Aku sekarang ni kalau macam top Rebel series, memang aku paling suka version 5 lah. Dan aku rasa aku ada 4 ataupun 5 version 5. Dan ada juga yang cakap, oh Rebel ni kalau ada plate alangkah bestnya kan. Lepas tu ada yang cakap kalau apa dia punya cushion lebih tebal kan. So dah ada dah pun. Yang pastinya Rebel biasa masih ada. Cuma yang ni pada aku rasa memang dia akan gantikan Supercom Trainer lah. Okay, ni. Ni aku punya Supercom Trainer. Okay, Supercom Trainer version 3. Yang ni aku tengok yang ni aku rasa aku dah guna lebih kurang 200 km. Masih utuh guys, okay. Ni Supercom Trainer aku. Cuma bila pakai kasut ni, dari segi support memang sangat-sangat solid, tapi kita memang akan rasa dia punya weight kan. Dia memang lebih antara yang lebih berat. Even untuk saiz US 12 ni, kalau aku timbang kat sini tengok sikit. Aku pun dah tak ingat dah sebab dah lama kan tak pakai. Okay, Supercom Trainer version 3 untuk saiz US 12 adalah 306.4 gram guys, okay. Aku percaya bila Rebel dia akan jadi lebih ringan, tapi tu yang kita nak tengok dalam aku punya unboxing ni lah. Ini dia. Okay. So hari ni aku tak set up kamera overhead, jadi aku terpaksa pakai tangan lah kan. Jom kita buka ni. Itu dia guys. New Balance Supercom Rebel version 1. Okay, buat keluar dulu. Tengok tu. Nampak? Baik gila weh. Okay, so satu lagi. Okay, memang nice lah. Memang masa tengok colour yang available tu, aku memang harap aku dapat colour ni lah kan. So ini dia guys, New Balance Supercom Rebel version 1. Okay, betapa cunnya kasut ni. Aku pegang pun aku dah memang dapat rasa dia jauh lebih ringan daripada Supercom Trainer version 3 tadi guys. Okay, even sebelum aku keluarkan dia punya ni pun, okay, ringan gila. Ini aku punya Rebel, okay. Ini Rebel. Ni aku punya Elite, ni aku punya Rebel, okay. So ni aku punya Rebel. Ni adalah Rebel version 5. Yang ni aku tak guna banyak. Yang ni aku rasa mungkin aku guna dekat 100 km sebab aku ada Rebel lain yang aku dah guna, ada tu dah sampai 300 lebih. Lepas tu satu lagi pun dah 200 lebih. Rebel memang aku ada banyak, okay. Dan ini perbandingan antara Rebel version 5 dan juga SC Trainer version 3 lah, okay. Rebel memang ringan. Okay, 249, 250 gram guys untuk saiz US 12. Okay, jadi memang cun gila weh, okay. Ini adalah a different shoe lah. Sebab tu dia 1.0, dia lain daripada kasut-kasut yang dah pernah ada di dalam New Balance punya line up. So kita tengok timbang sikit berapa. Korang bayangkan nampak? Saiz US 12 ni 245.6 weh. Okay, korang bayangkan kasut ni dia punya foam lebih tebal, okay, berbanding dengan aku punya Rebel version 5. Dan yang ni tak ada plate, yang ni ada plate tapi dia lebih ringan guys. Aku memang tak excited gila, aku tak sabar nak try kan. Aku breakdown dulu secara overall untuk kasut ni sebelum kita pergi ke kasut yang berikutnya. Basically dia punya
build memang sangat-sangat kemas. Dan aku nak ulang balik benda yang aku selalu ulang bila aku review kasut New Balance. Aku akan cakap New Balance punya kasut adalah satu, comfort, satu lagi stylish guys, okay. Dia punya upper section, bahagian belakang, cushion dia tak tebal, okay. Dia ada arc untuk dekat bahagian Achilles ni. Lepas tu solid. Jadi dia punya upper section ni memang rasa dia sangat-sangat lightweight guys, okay. Even kalau macam aku tengok ni memang nampak apa cahaya boleh see through, okay. Walaupun bukan macam kasut racing. Dekat sekeliling ni ada all this lining, okay. Kau boleh nampak ni. Ini normally memang akan ada second layer ni dekat atas dia punya main material. Jadi dia punya support, dia boleh maintain dia punya shape walaupun dia punya material tu memang nipis lah. Tang dia Supercom Rebel version 1.0, okay. Pada aku ni adalah sesuatu yang menarik lah, sebab selalunya apa-apa kasut pun dia akan jadi version 1 bila dah ada version 2. Maknanya dia keluar line baru, Supercom Trainer. Masa Supercom Trainer keluar, dia tak declare sebagai Supercom Trainer 1.0, tapi bila dah ada Supercom Trainer version 2, yang first tu dia akan automatically jadi 1.0 lah. Jadi yang ni dia dah siap-siap tulis version 1.0 guys. Okay, jadi pada pendapat aku, kalau macam dah siap-siap ada 1.0, mungkin kemungkinan besar dia akan ada subsequent punya version 2.0 ataupun 1.1 ke, mana tahu kan. Dia punya tang gusseted, okay. Jadi aku percaya kalau macam kita lari, dia takkan beralih dengan mudah dia akan stay in place. Dekat bahagian atas, okay, dia tak terlalu padded, okay, moderately padded. Dan dekat bahagian bawah ni dia punya material dia lebih macam mesh, okay. Tapi dia nipis, tapi dia tak senipis macam bahagian yang lain lah, okay. Itu dia punya upper section. Dari segi design kan, pada aku color ni memang sangat-sangat nice lah. Dan kalau pada aku color ni, anytime dia akan jadi kasut lifestyle yang aku boleh bawa pergi ke mana-mana lah, okay. Sebab tu aku memang sangat-sangat mengharapkan dapat colorway yang ni guys, okay. Dia punya combination dia kan, dark grey, lepas tu dia punya light grey kan. Aku rasa ni memang reflektif punya features. Logo NB dekat belakang tu, okay. Lepas tu dekat depan ni pun sama, logo N tu. Jadi guys, kita pergi pula ke dia punya midsole. Masih kelihatan geometrik, okay. Kalau korang tengok kan, dia punya perbandingan shape dia kan, all the ni arc yang ada ni kan, semua kan memang tebal guys. 40 to 36 4mm drop, rocket ke hadapan. Aku tak pasti transition dia macam mana, nanti bila aku dah pakai baru aku akan boleh kongsikan balik dengan korang. Yang ni sangat menarik guys, okay. Foam dia dah tak pakai fuel cell macam sebelum ni lah, okay. Dia tak pakai fuel cell Piba ataupun ada mix Piba. Sekarang ni dia dah pakai Infineon foam. Aku squeeze, dan walaupun dia lembut, tapi dia punya thickness agak tebal. Aku rasa dia dapat memberikan cushion feel yang sedap lah untuk long run ataupun mungkin easy run je. Ini salah satu lagi yang menarik lah, okay. Kau tengok ni energy arc. Lepas tu nampak macam ada shadow dekat bawah dia punya outsole rubber tu. Ni adalah plate guys, okay. Kalau kita tengok yang ni tak nampak pun. Kita akan nampak dia punya carbon plate ni, energy arc, tapi dia tak nampak di sebalik dia punya outsole. Tapi yang ni memang boleh nampak, dan dia tak tebal guys, okay. Kalau tekan dia punya outsole ni, memang dapat rasa dia punya plate yang dia panggil propulsion plate guys, okay. Cuba kita bend kasut ni, kita tengok macam mana dia punya stiffness dia. Ui. Stiff weh. Memang stiff. Dan aku rasa kalau stiffness macam ni, bila korang lari, aku rasa efek dia akan paling ketara kalau lari dengan forefoot lah, okay. Kalau macam korang forefoot ataupun midfoot, aku rasa dapat rasa efek tu lebih ketara berbanding dengan kalau lari heel strike lah. Nanti aku akan cuba juga, okay. Kalau korang tengok dia punya groove untuk expose midsole dia ni contoh ni dekat Rebel aku,
Ni adalah dekat SC Rebel. Yang ni dekat Elite version 5. Memang nampak macam smooth, tapi dia ada surface dia ni still ada line-lines, tapi memang sangat-sangat halus lah. Okay, biasa kasut-kasut macam ni dia lebih kepada design yang lebih racing, lebih performance lah. Kalau plate punya position ataupun alignment macam ni, maknanya dia sangat dekat dengan ground kan. So kaki kau, dia takkan rasa keras sangat berbanding dengan kedudukan plate yang lebih tinggi dekat dia punya midsole lah. Untuk performance dia, feel dia bila lari dengan cadence yang lebih tinggi, dengan surface jalan raya, dengan surface concrete slab, nanti bila aku dah try baru aku akan kongsikan dengan korang semua. Okay, dan aku pasti aku memang sangat excited nak cuba. Kita letak tepi dulu. Kalau ada apa-apa persoalan, nanti korang tanya kat komen, aku akan jawab lah. Sebab ada 2 kasut kan, video ni akan jadi sangat panjang lah kalau aku cerita pasal Rebel version 1 lagi. So ni adalah Supercom Elite version 6 guys. Okay, aku rasa kalau macam korang memang follow aku pun korang tahu, aku punya favourite racing shoes memang New Balance Supercom Elite version 5 lah. Version 4 aku pakai banyak juga. Aku rasa version 4 aku ada 2 ataupun 3 yang aku pakai. Tapi version 4 tu dia still rasa dia lebih full dekat kaki kita. Rasa dia macam lebih berat lah, dia lebih volume kan. Tapi version 5 ni yang aku suka, satu, dia dah more slim down. Dia dah lebih racing daripada version 4. Lepas tu propulsif, walaupun dia yang best ni, walaupun dia propulsif tapi dia tak agresif guys. Dia tak demanding macam kasut-kasut racing lain yang kalau kau pakai, kalau macam kau lari pace yang lebih perlahan, kau akan rasa lebih stress dekat kaki kau. Okay? Tapi Elite version 5 memang pada aku lebih comfort dan sesuai untuk pakai daripada short distance sampai ke long distance lah. Ataupun kalau aku rasa kalau lari 50 kilo dengan kasut ni pun tak ada masalah kan. Aku ada 3 yang aku memang pakai. Ada satu lagi aku punya version 5 memang aku tak buka pun lagi. Okay, ada New York edition. Even sekarang ni aku ada training plan. Dan every weekend, macam aku cakap tadi, aku punya long run lah. Okay, so long run aku setakat ni yang aku pakai ada 3 kasut lah. Satu, masa beberapa minggu yang lepas, masa mileage tu tak lebih 20 lagi, aku pakai aku punya Rebel version 5. Lepas tu, bila dia dah hit 20, aku pakai aku punya Asics Super Blast 3. Okay, walaupun aku tak review lagi kasut tu. Lepas tu 21 km aku lari dekat Score pun aku pakai kasut ni. Bukan ni lah, aku pakai yang colorway lagi satu. Lepas tu subsequent weeks pun aku pakai kasut ni jugalah untuk aku punya long run. Masih solid. Kau tengok masih solid. Aku dah pakai 350 km weh. Okay, untuk yang colorway ni sahaja. So jom kita tengok yang the new version of New Balance Supercom Elite version 6. Ni dia Itu dia guys. Itu dia guys. Tengok tu. Okay. Aku pegang je aku dah rasa dia lebih racing daripada version 5 guys. Okay. Jom kita bawa keluar lagi satu. Nampak tu. Baik weh. Okay. Antara banyak-banyak kasut aku, colorway ni aku belum ada lagi. Okay. Aku tak ada lagi colorway yang lebih kurang macam ni lah. Okay. Korang tengok dia punya outsole Nampak? Memang racing gila weh. Sangat-sangat racing weh. Okay. Alright. So, jom. Sama juga aku akan kongsikan secara aku punya overview. First impression untuk New Balance Supercom Elite version 6. Aku bawa keluar. Ini memang sangat-sangat ringan guys. Berapa tadi aku punya Elite version 5 aku dah lupa dah. Elite version 5 adalah ini fuel cell, okay, foam dia fuel cell P-bar. Lepas tu ada carbon fiber plate kat bawah, okay, kat dalam. Jadi aku letak sekejap.
Ini adalah, okey, untuk saiz US 12, 240.9 gram guys, okey. Elite version 6, okey. Memang lebih ringan guys, nampak? 223 gram untuk saiz US 12. Okey guys. Dia punya upper ni, ini memang sangat nipis berbanding dengan Supercom Rebel yang tadi guys, okey. Yang tadi boleh nampak cahaya tembus, tapi kalau macam yang ni dia punya transparent tu aku boleh nampak apa yang ada dekat the other side lah. Okey, kalau macam aku buat macam ni, memang aku nampak aku punya kamera yang berada dekat hadapan aku lah. Kalau tadi tak boleh nampak. Jadi dia memang sangat-sangat nipis, single layer phantom feed. Okey. Lepas tu dekat sekeliling ni sama juga ada reinforcement layer. Okay, hitam ni kan. Okey, dekat surface ni ada untuk retain dia punya shape guys. Okey. Berbeza dengan yang tadi, dia punya tang pun jauh lebih nipis berbanding dengan Supercom Rebel tadi lah. Okey, yang ni kau tengok dia okey, ini tang dia tak gusseted guys. Okey. Aku rasa mungkin sebab dia punya material tu terlalu nipis untuk dia stitch dekat dia punya surface lah. Nampak? Dia tak ada gusseted lah. Dia tak stitch dekat dia punya side wall dia. Lepas tu, yang aku notice, agak brilliant sebab walaupun dia tak gusseted berbanding dengan Rebel tadi, tapi dia tengok dia punya ni dekat tang dia ada 2 loop untuk korang masukkan lace lah. Okey. Jadi walaupun dia tak melekat dengan dia punya dinding, ada 2 loop lace ni yang akan pegang dia punya tang tu semasa kita berlari nanti lah. Dia akan stay in place juga berbanding dengan kalau dia ada satu je lah loop ni. Okey. Kau nak tahu dia punya nipis macam mana nampak? Okey, tu dia. Nampak aku punya jari memang sangat-sangat nipis lah dia punya upper section. Kalau kasut macam ni kan, aku tak rasa dia adalah sangat bersesuaian kalau kita nak gunakan sebagai kau punya workhorse lah. Kalau aku kasut macam ni, aku akan gunakan untuk strictly for racing ataupun fast punya training lah. Dari segi design, dia tak jauh beza sebenarnya. Tengok okey. Nama pun memang training dan racing partner. Jadi dia punya shape pun lebih kurang lah. Macam juga masa first Rebel dan juga Elite yang sebelum ni keluar, dia punya shape tu tak jauh beza, tapi dia punya material dengan dia punya geometri semua memang totally berbeza lah. Okay, so itu dia punya upper section. Memang sangat-sangat trim down, sangat-sangat racing. Okay, ni sekejap aku lupa dia punya support cushion memang sangat minimal lah. Okay, minimal cushion. Nampak dia punya heel counter pun dia tak steady macam yang version sebelum ni lah. Okay, nampak? Yang ni masih solid lagi. Dan yang ni pun apa dia tak terlalu nipis macam yang versi terbaru ni lah. Okay, tadi aku lupa nak tunjuk dia punya tang ni dekat atas ni. NB SC Elite ada version 6 sikit lah kat situ. Okay guys, lepas tu dia punya midsole. Midsole dia memang sangat menarik lah. Kuning ni dia bukan solid yellow guys. Okay, sebenarnya dia macam ada oil slick punya effect ke sebenarnya. Tak, aku rasa dalam gambar macam tak boleh nampak sangat, tapi memang kalau pegang ni memang boleh nampak ada macam oil slick effect dekat dia punya yellow tu lah. Ada void dekat bahagian tengah ni dan boleh nampak dia punya plate tu dia cross dekat dalam void ni lah. Okay, so plate ni basically dia lebih stiff daripada plate yang dekat Rebel dia. Rebel pun dah rasa stiff. Yang ni cuba kita try untuk bend lah. Okay, nampak? Memang sangat-sangat solid guys. Okay, jadi memang untuk provide more propulsion lah. Yang ni pula dipanggil sebagai explosive propulsion guys. Okay, so memang betul-betul tune untuk racing lah. Material untuk dia punya foam adalah Infineon, bukan macam sebelum ni fuel cell PIBA. Jadi dia punya plate arrangement pun dia tak macam yang tadi. Okay, dia tak macam yang tadi. Dan korang tengok dia punya outsole memang smooth gila tak macam yang sebelum ni, nampak? Cuma bila korang tengok ni,
nampak macam tak ada groove tapi sebenarnya ada. Dia memang sangat-sangat halus line dia. Memang macam tayar kereta racing lah kalau senang aku nak cerita kan. Tapi macam mana dia perform dekat dalam hujan ataupun surface yang basah, yang tu memang aku kena cuba sebelum aku boleh kongsikan semula dengan korang. Okay? Jadi kasut-kasut ni aku pun tak tahu dia punya durability macam mana. But kalau tengok yang versi-versi sebelum ni, even aku dah guna 200-300 km pun dia masih durable. Dia punya shape tu masih macam tak jauh beza dengan mula-mula kita pakai lah. Kalau kau tengok ni kan, ini walaupun aku dah guna 350, nampak? Dia punya outsole masih ada dia punya groove. Tak hilang pun lagi guys. Walaupun hilang lah. Kan? Hilang lah sebab yang ni kaki aku memang landing ke belah luar. So nampak lah dia makan belah luar kan. Tapi masih tak fully terhakis macam kasut-kasut racing yang lebih ganas lah. Okay? Tu aku punya perkongsian untuk aku tengok video ni. Aku rasa lama video ni memang confirm lama lah. Kalau macam walaupun aku tak pakai lagi kasut ni kan, dan ada di antara korang tanya, bang, kalau saya nak beli salah satu lah kan, mana yang patut saya beli pada pendapat aku, kalau betul-betul korang nak beli, korang patut secure New Balance Supercom Rebel version 1 ni guys. Okay? Dia kita boleh panggil, kalau aku akan declare dia sebagai performance trainer lah kan. Dia kasut training tapi dia ada elemen performance tu yang dia boleh compete, yang dia boleh duduk sekali dalam tier kasut racing lah. Bergantung dengan korang punya target pace lah, of course kan. Setiap orang dia berbeza-beza dia punya target kan. Lagi satu, sebab dia ada lebih elemen comfort untuk kau gunakan sebagai workhorse berbanding dengan kasut racing macam ni lah. Okay? Tapi kalau macam, walaupun tak pakai lagi ni kalau macam korang tanya aku kan, antara V5 dengan V6 ni, mana patut korang beli kalau macam korang nak kasut yang lebih durable? Pada aku, semestinya aku akan cakap version 5 sebab dah terbukti lah kan. Memang aku lanyak kasut ni kau-kau. Kasut ni walaupun dia kasut racing tapi aku boleh gunakan dia sebagai weekly trainer untuk aku punya long distance lah. Okay? Dan memang tak nampak dia ada terkopik ke kan, lekang ke, tak ada guys. Memang sangat solid lagi lah. Tapi of course aku akan bantai Supercom Rebel ni dengan juga Elite version 6 ni. Nanti aku akan kongsikan semula dengan korang. Of course yang pasti selepas 100 km memang aku akan kongsi. Tapi lepas aku pakai nanti aku akan buat short review supaya korang ada idea yang lebih clear macam mana kasut-kasut ni punya feel dan juga macam mana dia perform dengan cara larian aku lah kan. Sebab aku yang cuba, so macam mana dengan larian aku lah. Jadi guys, aku satu dia aku nak kongsikan untuk unboxing video kali ni. Kalau macam ada apa-apa yang korang nak tanya, korang tak faham, korang boleh tanya kat bawah. Aku pun tak pakai lagi. Harga dia, harga, aku terlupa. Harga dia kalau macam Rebel version 1 ni, Supercom Rebel ni adalah 899. Elite version 6 ni 999, sama dengan Elite yang lama. Dan of course kalau macam sekarang ni, Elite yang lama ni harga dia aku ada nampak harga dia dah discounted lah. Aku rasa setakat ni je untuk video kali ni, yang walaupun unboxing aku rasa agak lengthy. Dan aku ucapkan terima kasih banyak dekat korang yang tonton video ni daripada awal sampai ke saat ni. Lagi sekali, kalau macam korang nak check out apa high quality running shirt collab antara Zeal Running Company dan juga Ed & Stuff, masih open pre-order. Aku rasa mungkin sampai ke 18 Ogos. Korang boleh buat pre-order dekat Zeal punya website di zealrunningcompany.com. Dan jangan lupa klik subscribe button di channel YouTube Ed & Stuff. Dan kau follow lah aku kat IG ke dekat FB ke kan. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Korang semua stay safe, korang semua take care dan selamat berlari guys. Bye bye.